Pecah rekod tuan-puan hari ni, 100 gram emas ni, harga dia hari ni dah cecah sampai RM46,000. Tuan-puan nak tahu tak, kalau saya jual emas 100 gram di tangan saya ni, saya boleh dapat keuntungan RM11,000. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab tahun 2023, 100 gram di tangan saya ni, saya simpan, harga dia lebih kurang RM32,000 sahaja. Hari ni tuan-puan, harga kalau kita beli dah cecah RM46,000. Tapi kalau kita jual tuan-puan, tolak dengan spread, kita boleh dapat dengan RM43,000. Jadi dengan kata lain tuan-puan, saya beli RM32,000, kalau saya jual saya dapat dengan harga RM43,000. Dengan kata lain, saya dah untung sebanyak RM11,000. Tapi tuan-puan jangan risau, saya tidak akan jual emas yang saya dah simpan ni walaupun saya dah dapat keuntungan sebanyak RM11,000. Ini kerana tuan-puan nak jual emas ni ada 3 keadaan sahaja. Keadaan yang pertama bila dah capai matlamat. Contohnya kalau saya cakap simpan emas ni untuk pergi haji dan panggilan haji sudah tiba, matlamat dah capai, pada ketika tu baru saya jual emas. Kedua tuan-puan, kalau saya ada peluang untuk tukar emas saya ni kepada aset yang lebih besar. Contohnya saya nak beli rumah yang harga RM400,000 yang memerlukan deposit RM40,000, maka pada ketika tu saya akan jual emas saya. Yang ketiga, bila berlakunya kecemasan yang mana tak ada duit dah, saya hanya ada emas, pada ketika tu baru saya jual emas. Selain 3 perkara tadi, saya tidak akan jual emas. Walaupun kalau saya jual, saya dah dapat keuntungan RM11,000. Jadi untuk tuan-puan yang nak jadi macam saya, simpan emas dapat keuntungan, tuan-puan boleh isi beg dulu dekat bawah untuk saya bantu buka akaun emas sikit. Dapat sesuatu tuan-puan? Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.